Kalau anda tengah scroll dan ada nampak satu listing semi-D corner lot di Bangi, tanah dia sangat luas. Keluasan tanah dia tu nak buat pickleball court pun boleh. Nak tahu listing tu yang mana? This is the one. And bukan tu je yang nak jual, yang belakang ni pun nak jual juga. But first, kita tengok yang sebelah sini dulu. Okay, jom. Jom. Welcome back to DNA Channel. Hari ini kita berada di Bangi Lake Hill Villa, one of the exclusive housing area yang terletak di Bandar Baru Bangi. It's a 24-hour security, gated and guarded community. Dan specialnya pasal unit ni, dia terletak di end of cul-de-sac road. Tapi jangan terkejut kalau sampai dekat rumah ni, anda tengok cul-de-sac area tu dah tak ada. Sebab owner dah beli tanah cul-de-sac tu dan jadikan part of the house. Menjadikan keluasan tanah tu lebih daripada 6,700 square feet. Sangat besar. Kalau dekat tanah ni nak buat parking space boleh, sebab nak buat 10 kereta pun tak ada masalah. Kalau anda suka gardening, nak buat bercucuk tanam, of course, obviously boleh. Tapi yang paling best, kalau anda aktif bersukan, especially yang suka main pickleball, yelah sukan yang tengah trending sekarang ni, tanah ni boleh muat pickleball court. Sebelum kita masuk ke bahagian dalam rumah, dan house kat dalam, kita tengok di bahagian tepi dulu. Rumah ni adalah rumah semi-D, corner lot, 3 tingkat. Jadi ada tanah di bahagian tepi, dan juga tanah bahagian depan tadi, yang area cul-de-sac tadi tu lah. Jom kita tengok. Sekarang kita tu bahagian tepi rumah ni. Ada tanah, actually besar tanah dia ni, lebih pada 20 kaki. 20 kaki tu confirm, almost 30 kaki lah. So tepi ni kalau katakanlah yang depan tadi saya buat pickleball court, so tepi ni bolehlah buat gardening space, Nak buat pool. Nak buat pool? Nak buat pool pun boleh juga. Apa-apa, ikut kreativiti masing-masing bolehlah buat. Okay, dekat bahagian luar ni, dia ada satu structure tambahan lah. Owner buat structure ni ada 2 bilik. Satu bilik di bahagian bawah dan satu bilik di bahagian atas. Dan ada 2 bilik air. So, anda mungkin ada driver, ada gardener, helper or anyone yang akan datang tolong menjaga rumah ni. So, ini boleh jadi bilik diorang lah. Okay, untuk akses pergi ke bilik-bilik di bahagian luar ni, memang akses daripada bahagian luar saja. Okay, yang atas akan naik tangga ni. Okay, untuk helper ataupun gardener ke. So, pintu dia ada di bahagian sini dan sini ada satu bilik air. Sekarang kita tengok ke dalam rumah. Let's go. Hello, selamat datang ke rumah idaman anda. Okey, so tadi kita dah tengok dekat bahagian luar rumah. So sekarang kita masuk ke dalam rumah. Okay, so first kali yang anda akan nampak bila dah masuk, ini ada depan, nak pakai kasut dapat sini. Kalau tak kasut ke dalam kan. So yang ini ialah dining area. So sekarang ni dah ada dining area memanjang ke sana. Dan actually sebelah dining area ni ada juga sliding door. So sliding door ni menghadap ke yang punya view ni adalah your future swimming pool ataupun garden area anda lah. So kalau katakanlah sini swimming pool, so lepas anak-anak nak mandi apa semua, so boleh keluar dari swimming pool, masuk sini, makan. Selepas dah habis makan, perut dah kenyang, rasa macam untuk TV, kita sampai ke dia punya ruang tamu, the living hall. Okay, iPhone pun dah ada, dia punya TV console pun semua dah ada. So agak spacious juga lah dan agak convenient lah. Dining area, living hall sebelah sini. Okay, sebelum saya terlupa, build up rumah ni lebih kurang 3,900 square feet. Ada 5 bilik tidur, 3 helpers room ataupun mixed room dan ada 7 bilik air. Jom ke belakang. Okay, sebelum tu, nampak ni. This is the featured glass door. Ada bunga rose, colour pink, warna hijau kat sini. Cantik tak? Saya rasa mesti ada peminat kan, yang pintu-pintu macam ni. Jom. Kita masuk ke belakang. Matching tak glass door ni dengan saya? Okay, kalau you guys tak nak pakai glass door macam ni, boleh juga tukar sebagai barn door. Dia modern sikit, lebih cantik dan ada peminat barn door. So, saya nak bawa tunjuk bilik kat bawah ni. Ini ialah dia punya guest room. So besar, boleh masuk katil queen bed. Okay, and then kita ada toilet tau kat sini. So ini toilet untuk guest room lah. Dan untuk siapa-siapa guest yang datang. Dan belah sini kita ada bahagian dry kitchen. So dry kitchen dia dah siap. Semua ada almost full height. Dah ada microwave oven, fridge dan
belakang pula kita pergi. Kat belakang ni, ini bahagian laundry area. And then di sebelah kanan ni actually maid's room. Dan sebelah sana wet kitchen. So ini actually kita panggil maid's quarters lah, sebab bahagian ni semua maid kena pandai buat. Kena pandai basuh baju, pandai lipat baju, masuk ke dalam cupboard, and then kena pandai masak, and then tempat dia tidur. And kat sana juga kita boleh access keluar. Okay, jom kita tengok maid's room dulu. So maid's room ni dah siap dengan macam apa dia bagi ni lah, tatami. Kita letak katil single, so tempat dia tidur. And ada kipas. Di sini kita ada cupboard, ada empat besar. Boleh letak linen, letak barang-barang yang mana yang diperlukan lah untuk bedsheet apa semua. And then ini bahagian washing machine. So dah ada plug and then apa ni piping. Piping. Okay. Ini wet kitchen dia. So macam yang korang boleh tengok, ini bahagian masak, ini bahagian basuh. So ada tempat untuk dry rack. And kita ada tempat untuk potong whatsoever. Ni pula dia punya dishwasher. Betul kan nama dia dishwasher? Okay, betul, dishwasher. And then ini bahagian belakang. So ini back door. Back door ni boleh akses ke bilik helpers yang lagi dua dekat bawah ni. And then dekat atas ada dua bilik lagi. And toilet. And then dia boleh juga macam nak panggil-panggil, nak berbual kat belakang ni. Ini tempat dia orang lah untuk bergaul, berkomunikasi, membawang kat sini. Okay? So jom kita naik atas pula. Hi, so welcome to second floor. Bukanlah. Okay, kita ada 3 tingkat kat sini. So ini first floor. Ini bahagian common area lah. Sini bahagian common area. And kita ada belakang ni sliding door 4. And then boleh tengok ke luar ke bahagian backyard dia lah. Backyard macam tu. So ini boleh jadi tempat entertainment, letak TV ke, tempat main game, tempat rehat-rehat, tempat study area. So sini ada 2 bilik untuk level ni. Satu dekat depan ni junior suite. And then sebelah sana pun maybe junior suite kedua. Saya tak ingat apa nama dia. Jadi kita pergi belakang dulu. So yang ni, alright, satu bilik yang besar yang menghadap sana. Dan kita actually situ balcony tau. Boleh akses keluar, boleh pandang ke bawah. Ni kita move ke sini. Ni actually tatami bed juga. Letak queen bed boleh. Dan kita ada built-in cupboard, built-in wardrobe kat sini. Besar, memang puas letak baju. And kat sini belakang ni kita ada toilet. So ni toilet dalam bilik ni. Ensuite. Okay, sorry kalau saya salah sebut. Boleh komen kat bawah kalau secara semua saya tak salah. Okay, so kita pergi next room pula. Okay, jom kita tengok dia punya junior suite. So, ini actually lagi besar. Dia ada ruang untuk letak katil macam biasa. So, ni dah bagi apa semua. Kita ada juga balcony kat sini. And then ni ada bahagian macam boleh letak sitting area lah nak buat untuk reading. Kat sini ada satu walkway and then kita ada walk-in wardrobe ataupun built-in cupboard kat sini. So memang besar and directly boleh pergi ke bahagian dia punya bathroom, toilet. So ni ensuite and kita ada juga special kat sini kita ada bathtub. Kat sebelah sana tak ada tadi. And sini ada 2 sink, 2 basin, 2 faucet semua. Boleh letak large mirror kat sini. Kita ada juga shower yang jenis tray yang ada 2 jenis. Macam-macam boleh buat dekat dalam toilet ni, okay? Dan saya pun tengok ni, actually dia macam junior suite tapi dia boleh jadi juga master bedroom kat sini. Jom kita naik tingkat 3 pula, which is the second floor. Kat sini kita ada 2 bilik dan 1 toilet yang ada pintu dekat luar. So this one, kita save master bedroom for the last ya. So this one actually ada 1 bilik yang dah siap dengan built-in wardrobe. And then kita kat sini tak ada balcony tapi kita ada large windows. Still boleh tengok luar juga. Kat sini boleh letak katil. Ada 2 window yang boleh nampak luar. Ada natural lighting kat sini. And then kita ada 1 toilet. So dia ensuite punya bilik. Ada toilet. Tada! Toilet dia besar
Semua toilet dia boleh dikatakan besar, memang selesa. And then kita boleh directly pergi keluar. And yang kat luar ni, so siapa yang daripada luar boleh pergi ke toilet sini juga. Jom kita masuk master bedroom pula. This is the best. Save the best for the last kan? Alright. So ini ada dua bahagian. Satu bahagian untuk tidur dan sebagainya. Ini bahagian untuk menukar pakaian. Okay. Memang besar dia punya wardrobe punya area ni. Closet. Closet. Ni nama dia closet. Closet dia ada dua, kiri dan kanan. Actually ada lagi satu kat belakang sana. Dia fully mirrored. And then dia ada yang ini, island ke ni? Island tapi bukan untuk makan. Ni island untuk letak jewelries dan sebagainya. Kita ada juga dressing table kat sini. So next kita pergi ke bahagian tidur. Ni lagi satu. Ada juga kat sini cupboard. Ini bahagian master bedroom. Very spacious, very big and cozy. And then kita ada bahagian tempat letak barang kat sini. Ada drawer. Boleh letak TV ke apa. And then kat sini kita ada window. Very big one lah juga. Boleh tengok pickleball court. Kalau korang buat pickleball court kat bawah tu. Hai, jom masuk. Ikut sana. So ini actually master bathroom untuk master bedroom tu. So kita ada bathtub kat sini. Dah siap dengan jacuzzi. Dia ada hot water, cold water, semua ada. Ikutlah nak setting apa. Jacuzzi boleh. Nak mandi biasa boleh. Nak mandi bunga pun boleh kat sini. Okay. Kat belah sini kita ada toilet. So ini toilet yang tepat nak kat sini lah. Boleh tutup tak nak ada bau. And then shower. So ini bahagian shower. Kalau tak nak mandi bathtub, ini boleh guna untuk mandi. Dia actually jenis rain shower yang besar tu. Lepas tu ini kita ada vanity sink. Ada dua. So untuk husband and wife terus. And macam yang korang boleh tengok, dia punya master bathroom ni sangat besar. Lagi besar daripada saya punya master bedroom actually. Okay, kita dah habis. Dah selesai house tour dekat bahagian dalam. Habis dekat luar pun dah tengok. Dah tengok betapa besarnya rumah ni. Okay, tanah dekat luar ni. Memang siap besar. boleh buat pickleball court lagi kan? Okay, so kalau macam Ayu lah. Kalau Ayu suka rumah ni ke, is it sufficient, big enough ataupun too big ke macam mana? It is actually too big but very nice lah. Dia besar. Saya suka tapi saya prefer yang lebih sederhana sikit. Yang maybe tanah dia kurang sikit. Sebab actually yang besar-besar ni kita susah nak manage. Susah nak kemas. Kalau saya kena buat seorang memang tak boleh. Tapi kita ada 3 bilik tadi kan. Betul. Untuk helpers. So kalau macam saya suka. Yelah rumah besar. Siapa tak suka kan? Kita boleh buat pickleball court dekat depan rumah. Setiap hari boleh main. Lepas tu nak kemas-kemas tak risau. Sebab ada 3 maid's room, helpers punya room. So 3 orang helper tu kita utilize to the max lah basically. So suruh dia kemas apa semua. Kalau saya nak buat swimming pool tau. Swimming pool boleh juga. Okay, kalau katakan ada yang berminat dengan rumah ni, berapa harganya? 2.3 juta ringgit. Dia punya asking price dia. Okay, so harga 2.3 mil, you will get this 6,700 square feet of land area dengan 3-story semi-D house dekat prime area Bangi lah. Bangi, betul. Okay, sangat okay. Kalau katakan anda berminat dengan rumah ni, boleh contact nombor yang tertera dekat. Nombor yang tertera dekat skrin tu. Okay. Contact kat situ, call boleh, WhatsApp pun boleh. Dan yang paling penting jangan lupa apa? Like, comment, follow, subscribe dan share. Follow tak ya? Follow bukan untuk YouTube. Okay. So sekarang ni macam Ayu sebab dia suka rumah kecil sikit kan. So kita pergi tengok the next house. See you guys on the next video. Bye-bye. Okay, jom pergi sebelah pula. Rumah saya.